Ini bab larangan daripada meminta jawatan dan beria-ia sangat mendapatkannya, wal hirs 'alaiha, dan bersikap haloba untuk mendapatnya, yakni beria-ia sangat untuk mendapatkannya. Ini kita sudah baca dah kan? Sudah baca dah. Bab karahatil imara bighairi darurah. Ini bab karahatil imara, tidak elok memegang jawatan tanpa keperluan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Dzar. Beliau berkata, pernah saya berkata, wahai Rasulullah, tak mahukah engkau melantik aku, yakni memegang apa-apa jawatan? Qala, Abu Dzar berkata, fadaraba biyadihi ala mankibi. Nabi SAW pun menepuk dengan tangannya bahuku. Kemudian beliau berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan jawatan itu adalah amanah, dan sesungguhnya jawatan itu pada hari kiamat nanti adalah kehinaan dan penyesalan, yakni membawa kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya ataupun dengan cara yang betul. Wa adda alladhi alaihi fiha, dan menunaikan tanggungjawabnya berhubung dengan jawatan itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Dzar lagi bahawa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku nampak engkau lemah, dan sebenarnya aku suka untuk engkau apa yang aku suka untuk diriku. La ta'ammaranna ala ithnain, janganlah engkau menjadi ketua, janganlah engkau menjadi ketua ataupun pemimpin walaupun kepada dua orang. Wala tawallayanna mala yatim, jangan sekali-kali engkau menguruskan harta anak yatim. Bab fadilatil amiril adil wa 'uqubatil ja'ir wal hath 'ala ar-rifq bir ra'iyyah wan nahy an idkhalil masyaqqah 'alaihim. Ini bab kelebihan pemimpin yang adil dan siksaan terhadap yang zalim, yakni pemimpin yang zalim, dan bab galakkan supaya pemimpin itu berlembut dengan rakyatnya, dan larangan daripada yakni larangan terhadap pemimpin daripada menyusahkan mereka, yakni menyusahkan rakyat mereka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitin, sesungguhnya orang-orang yang adil, yakni di sini pemimpin yang adil, di sisi Allah nanti berada di atas mimbar-mimbar daripada cahaya, di sebelah yaminir rahman, di sebelah tangan kanan ar-Rahman azza wa jalla, dan kedua-dua tangannya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam pemerintahan mereka dan terhadap ahli keluarga mereka, dan berhubung dengan apa-apa yang dikuasai oleh mereka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Shumasah atau Syamasah, beliau berkata, pernah aku pergi menemui Aisyah untuk bertanya dia tentang sesuatu. Dia pun bertanya, mimman anta, engkau dari kumpulan mana, orang mana?
Faqultu, saya menjawab, rajulun min ahli Misra, saya adalah salah seorang penduduk Mesir. Faqalat Aisyah berkata, bagaimana pemerintah kamu dengan kamu dalam peperangan ini, dalam peperangan yang kamu ikut ini? Faqala, orang itu berkata, kami tidak ada tak senang hati sedikit pun kepadanya. Kami puas hatilah dengan dia, betul-betul puas hati, tak ada sikit pun tak senang hati dengannya. Itu makna ma naqimna minhu syai'an. Sesungguhnya kalau seseorang daripada kami kematian, unta, akan diberinya unta kepada orang itu. Atau kematian hamba, akan diberinya hamba kepada orang itu. Ini dia akan gantilah. Dan kalau seseorang memerlukan kepada perbelanjaan, dia akan memberikan perbelanjaan kepadanya. Faqalat, mendengar keterangan orang itu, Aisyah pun berkata, ama, ketahuilah, sesungguhnya tidaklah akan menegak aku sesuatu yang telah dilakukannya terhadap Muhammad bin Abu Bakar, saudaraku, untuk aku menceritakan kepadamu apa yang telah ku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan sabdanya itu di rumahku ini. Kata baginda, Nabi kata, Allahumma, ya Allah, sesiapa yang memegang apa-apa jawatan dalam umatku, fashaqqa alaihim, lalu dia menyusahkan mereka, fashquq alaih, engkau susahkanlah dia. Itu dia, ya Allah, engkau susahkanlah orang yang menyusahkan umat Islam, rakyat dia dari kalangan umat Islam. Wa man waliya min amri ummati syai'an, dan sesiapa yang memegang apa-apa jawatan umatku, apa-apa jawatan yakni di kalangan umatku, farafaqa bihim, maka dia berlembut, dia bersimpati dengan mereka. Farfuq bihi, maka engkau pun berlembutlah dengannya. Itu doa, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dengan sanad satu lagi tu seperti itu juga. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, ketahuilah, setiap orang daripada kamu adalah pemimpin, penggembala, asal maknanya pemimpinlah di sini. Dan setiap daripada kamu bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya, apa yang dijaganya. Fal amir alladhi 'ala an-nasi ra'in, pemimpin yang memerintah orang ramai adalah penjaga ataupun ra'in, penggembala. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati, dia bertanggungjawab terhadap rakyat. Dan seseorang lelaki ra'in adalah penjaga kepada ahli keluarganya, yakni pemimpin kepada ahli keluarganya, dia bertanggungjawab tentang mereka. Perempuan adalah penjaga kepada rumah suaminya dan anaknya, yakni pemimpin di dalam rumah suaminya dan anaknya. Wa hiya mas'ulatun anhum, dia bertanggungjawab terhadap mereka. Wal 'abdu, hamba adalah pemimpin ataupun penjaga kepada harta tuannya, dan dia bertanggungjawab terhadapnya. Ala, ketahuilah, fakullukum ra'in, semua orang dari kalangan kamu ini adalah penjaga, adalah orang yang bertanggungjawab. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, dan setiap daripada kamu bertanggungjawab terhadap apa-apa yang dijaganya.